Okey, ramai yang bertanya kami, sebenarnya apa sebenarnya Genki ni? Ramai orang tertanya-tanya. Kat luar tu masih ramai lagi. Saya yakin anda pun masih belum tahu apa itu Genki. Jadi Genki ni dia sebenarnya adalah inhaler hidrogen yang telah dimodernkan dengan teknologi terkini, di mana kalau anda beli mesin Genki inhaler hidrogen ni, anda akan dapat beg macam ni. Jadi beg ni kami akan bekalkan kepada anda, dan dalam beg ni anda boleh meletak mesin inhaler Genki anda dan boleh anda bawa ke mana-mana. Anda nak balik kampung, rumah mak anda boleh bawa, pergi asrama anak anda boleh bawa, anda nak pergi travel pun anda boleh bawa. Sebab beratnya hanya 2.6 kilo saja dan dia punya tahap kebisingannya hanya 35 desibel. Memang sangat-sangat senyap dan sesuai digunakan di rumah, walaupun di persekitaran bising pun kita boleh gunakan, tak ada masalah. Jadi siapa yang sesuai dapatkan mesin Genki ni? Mesin Genki ni sesuai digunakan oleh semua lapisan masyarakat, tak kira anda muda ke, tua ke, anda atlet ke, walaupun anda ada penyakit 170 penyakit kritikal ke, ataupun anda ada masalah kesihatan lain, tak ada masalah, semuanya boleh menggunakan mesin inhaler Genki ni. Kita ada 3 function dalam satu, iaitu dengan sedutan hidrogen, kedua adalah kita boleh dapatkan minuman hidrogen, dan ketiga kita boleh dapatkan hidrogen untuk mata kita. Jadi sekarang ni, waktu awal tahun 2026 ni, kita masih ada promosi. Jadi promosi kita memang harga memang kau-kau murah punya, sebab kita memang nak bekalkan kepada anda supaya setiap isi rumah di Malaysia ni ada satu mesin inhaler Genki untuk menjaga kesejahteraan keluarga anda. Jadi jangan terlepas promosi ni. Kalau